Kalau kata susah sangat apa semua, beritahu tak awak. Jadi kita istikan orang JKM tu awak kan. Assalamualaikum. Bagaimana boleh kesan kata jantung tu? Dia jantung macam mana jadi kejadian tu? Dia tak mau dah. Takut nak buat. Takut nak buat tu. Dah sekali dah berapa menit. Dia jatuh, pingsan. Oh, di mana? Dalam rumah? Di ICU berapa lama? Di masa di IJN? Oh, 3 hari. Saya duduk mana? Ni? Sini? Saya makin tunjuk. Keadaan makin bagus? Saya semua ada nak sikit. Jangan lajak sangat. Gelak pun yang gelak kuat-kuat sangat. Dia sakit lagi tak? Sakit lagi tak? Luka? Sebelah ni, sebelah kanan. Iyalah. Kalau kata susah sangat apa semua, beritahu tak awak. Jadi kita istikan orang JKM tu awak kan. Kalau kata susah, boleh bagi peluang kepada orang lain. Saya doakan kau supaya sembuh pada Allah Ta'ala. Ada apa masalah, beritahu awak tu maksudnya beritahu saya juga lah tu. Nah? Jangan lupa makan ubat. Ubat tu makan. Ikut time. Ni ada sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak kerja hari ni? Ha? Tak kerja hari ni? Tengah kerja. Tak kerja? Tengah kerja. Kerja kat mana? Ha? Kerja kat mana? Sendiri ya. Kerja sendiri je. Alhamdulillah. Zarah jawab mak tadi. Ha, itulah. Dia habis STP ke tu? STP. Ha. Umur berapa tahun dah? Saya 42. Anak dah masuk tu. Anak umur Anak betul? tu. Kawin muda. Ha, kahwin umur 21. Oh, kira kan saya 27 tahun. Okey. Okey. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum.